ada apa? Sayur Kucai. Bukan kucai, sayur apa yang semalam? Tak, memang nama dia Kucai. Oh, Tapi Kucai. orang Sabah panggil enggak tahu, aku enggak tahu. Ada ayam berempah sama lemak. Ada telur mata, ayam berempah sama lemak. Bahas sleeping. Dan kita ada kuih lapis. Kuih lapis. Lagi. Satu, dua, tiga, Faham. Hai. So kita orang dah habis breakfast dekat di Lengkuas. Ya, kan. Okay, Faham. Faham. Allah. Ada gaya. Terima kasih Aunty. Terima kasih. Bye-bye. Okay. Bye. Jumpa lagi. Tiga. Faham masuk hutan hari ni. Hai. Jom kita ke sungai. Ini tangga. Dah habis Spring Garden. So korang dah sampai sini, jangan lupa tengok sungai dekat Spring Garden. Enjoy guys. Tidur sudah. Tidur penat lah. Penat lah guys. Sabah tu besar. We love Desert Dairy Farm. Hai, sekarang kita berada di Desert Dairy Farm. Yeay, Farha. Kita about your plan. What about apa selepas ni kita nak buat apa? So lepas ni pengajaran dia kena planning dengan betul, Kena ikut timing. Kena tahu schedule lembu. kena tahu schedule susu lembu. Tapi kita orang datang ni the best waktu dia lah, sebab hari Jumaat Sabtu bukan peak hour kecuali public holiday. Faham nak apa? Faham nak buah ke? Ya. Faham nak buah? Lapar. Faham lapar. Okey, kita berhenti jap, Bye-bye. Bye-bye. Okey. Okey. Rasa macam mana? Rasa apa tu? Macam sedap ke? Sedap ke Faham? Mantap. Okey. Jomlah. Kita balik KK Faham? Ya, okey. Falatih. Iya. Letih ke Faham? Kita kan pasar Kraft tangan. sekat tangan. Faham. Faham ada barai tu. Jom balik. Faham. Pagi-pagi subuh main telefon. Faham. Faham dah ready naik flight belum? Ha?